Ustaz Iqbal adalah bekas pelajar Nahwu Method. Macam mana Nahwu Method? Kami, tuition Nahwu Method bantu para pelajar yang gagal bahasa Arab, dia mula skor lebih tinggi. Gagal kepada C, ada yang C kepada A, dan ada yang masuk awal tahun dia gagal, dan tengah tahun dia makin meningkat kepada C. Ada yang meningkat akhirnya sampai dapat A bahasa Arab. Even dekat Nahwu Method, ada seorang guru nama dia Ustaz Iqbal. Ustaz Iqbal adalah bekas pelajar Nahwu Method. Lepas habis belajar Nahwu Method SPM, terus jadi cikgu Nahwu Method. Sama juga dengan Muallim Jannah, juga adalah bekas pelajar Nahwu Method. Macam mana mereka boleh skor daripada gagal kepada A? Antaranya ialah Ustaz Iqbal. Ustaz Iqbal ni adalah pelajar dari Bangi yang asalnya dia gagal bahasa Arab. Dia masuk Nahwu Method, dia makin cemerlang, akhirnya SPM dia skor A bahasa Arab. Macam mana dia boleh skor A bahasa Arab? Sedangkan asalnya dia adalah G bahasa Arab. How? Bila dia masuk Nahwu Method, dia belajar basic. Dalam bahasa Arab SPM, kalau ada pelajar yang dia masih gagal bahasa Arab, tapi dia hanya gagal bahasa Arab tapi bukan subjek lain, matematik dia agak okey, sains dia pun agak okey, tapi dia hanya lemah dekat bahasa Arab SPM. Biasanya, kalau subjek lain dia boleh kuasai, tak mustahil dia juga boleh kuasai subjek bahasa Arab. Isunya hanyalah biasanya sebab mereka belum faham asas. Now, saya kata asas dia belum kuasai, apakah asas yang perlu dikuasai? Maka asas yang perlu dikuasai oleh para pelajar ada 4. Basic. 1. Asas ilmu nahwu. Kedua, asas ilmu sorof. Ketiga, jenis isim. Yang keempat, jenis fi'il. 1, 2, 3, 4. Ada 4 basic yang pelajar yang ambil bahasa Arab SPM perlu kuasai. Kalaulah antum tak faham, maka susahlah antum nak faham benda yang lebih advance dalam SPM bahasa Arab. Inilah yang menjadi silibus intensif asas di Nahwu Method. Kalau pelajar baru masuk Nahwu Method, and dia kata, saya ni masih lemah bahasa Arab, masih gagal bahasa Arab, maka the first month dia akan masuk kelas intensif asas bahasa Arab. Lepas dia faham 4 benda ni, baru dia akan masuk kelas yang lain. Guru-guru kami, bukan saya ambil orang luar masuk mengajar kat Nahwu Method, ada juga. Tapi antara guru kami adalah bekas pelajar Nahwu Method sendiri, adalah produk Nahwu Method.